baju nampak bersih, tapi kenapa bau hapak still ada? Kita ni mak-mak tiap-tiap hari basuh baju. Ingatkan baju dah bersih dah. Tapi rupanya bersih luaran je. Daki badan tersembunyi yang dalam baju ni tak hilang. Tu yang baju bau hapak, warna cepat pudar dan pakaian pun jadi kekuningan. Apa itu daki badan tersembunyi? Ia adalah campuran peluh, minyak badan, kotoran dan sel kulit mati yang melekat jauh dalam fabrik. Walaupun kita dah basuh berkali-kali. Nak cari deterjen yang buang kotoran yang tak nampak ini dia top teknologi pertama di Malaysia dengan Ultra Nano Fresh Tech dari Lion Jepun. Jom kita tengok video eksperimen ni. Top Ultra Nano Fresh Tech ni boleh menembusi jauh sampai lapisan fabrik paling dalam untuk menanggalkan kotoran degil dengan berkesan. Dengan Top Ultra Nano Fresh Tech ni, barulah baju betul-betul bersih sampai lapisan paling dalam. You all nak rasa sendiri keberkesanan dia? Dapatkan Top Ultra Nano Fresh Tech ni sekarang dan jangan lupa like dan follow Top di Top Deterjen MY untuk info lanjut. Kongsikan experience cucian pakaian korang dekat komen. It's not clean until it's top clean.